Halo guys, salam sejahtera. Selamat tengah hari. Bersua lagi kita untuk review kereta harga cash termurah di pasaran Johor Bahru. Tanpa membuang masa, tanpa membuang tenaga, sekejap lagi saya review kereta ni. Nissan Terna, Mercedes-Benz, Lexus, Volkswagen Passat, Mercedes-Benz, Daihatsu Grand Max 1.5 manual, Honda Accord, Nissan Navara, Nissan Navara, BMW 530e, Honda CR-V, Prodo MI-V, Honda Civic, Prodo MI-V color merah menyala-nyala dengan Toyota Hilux. Stay tu guys, saya akan review kereta sekejap. Honda CR-V 2.4 Auto tahun 2013. Harga cash internal offer 33,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan bulanan serendah 600 plus ikat 8 tahun. Okey, color putih guys. Cantik lagi. Cat dia masih berkilat sebab kita dah cat baru. Okey. Cuba tengok tayar kat sini pun masih cantik. Bunga masih tebal. Okey. Tayar depan pun sama, cantik. Lampu tayar depan semua okey. Masih lawa. Okey, bagi luaran kereta memang masih cantik, masih mantap lagi. Okey, kereta bebas banjir, bebas aksiden. Nak trade in pun boleh, tak ada masalah. Okey, kita tengok door trim dia cantik. Bahagian dalam, okey, macam ni. Lawa lagi. Cushion tak ada koyak. Bahagian depan pun sama, cantik lawa. Cushion masih baik, cantik. Cushion ni kita dah tukar baru guys Cushion baru, cantik, lawa. Dashboard semua okey, panel depan, steering masih baik lagi. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat beli PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Lexus NX200T Hybrid 2.0 Auto tahun 2015. Harga cash internal offer 89,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan bulanan serendah 1,500 plus ikat 7 tahun. Color hitam. Okey. Cantik, lawa lagi. Tahun 2015. Kereta SUV. Cantik lagi. Tayar bunga masih okey. Bahagian depan bunga pun masih cantik. Tayar dia. Tengok lampu masih berkilat. Lampu depan pun okey. Baik lagi. Okey, siapa minat terus saja boleh datang kedai saya untuk test drive kereta. Kereta bebas banjir, bebas aksiden. Bahagian dalam, okey, memang masih cantik. Condition saya tengok kat sini macam baru lagi Bahagian depan pun sama, cantik lagi. Okey, tengok cushion dia memang nampak eksekutif, nampak premium. Okey, panel depan semua okey, kilometer 80,000 kilometer sahaja. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat beli PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Honda Stream RSZ 1.8 Auto tahun 2010. Harga cash kita nak offer 30,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh lagi buat loan bulanan serendah 700 plus ikat 5 tahun. Color dah cantik. Kita dah cat baru. Okey, kalau putih. Kereta MPV. Tengok tayar dia, cantik lagi bunga. Bahagian depan pun masih cantik. Nak loan pun boleh bulanan serendah 700 plus sahaja guys Kereta MPV untuk family memang cantik, memang lawa lah. Okey, Honda Stream. Siapa minat boleh datang kedai saya untuk test drive. Jom kita tengok bahagian dalam. Bahagian dalam dia memang masih cantik, masih lawa lagi cushion dia. Bahagian belakang pun okey, tak ada koyak, tak ada yang calar.
Okey, condition dalaman memang cantik. Kat atas tengok bahagian depan dia ada sunroof. Ada sunroof lagi. Bahagian depan cushion masih baik, cantik, kemas, tak ada koyak, tak ada yang calar. Dashboard, panel depan semua okey, masih cantik, masih lawa lagi. Engine, gearbox, suspension masih okey. Kalau minat beli PM, phone number saya kat atas. Thank you so much. Pro 2 Myvi 1.5 Auto Advance tahun 2019. Harga cash kita nak offer 35,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan bulanan sendah 500 plus ikat 9 tahun. Color merah, color cantik. Okay. Pro 2 Myvi Advance 1.5. Nak loan pun masih boleh loan lagi guys. Okay, harga cash dengan loan tak sama. Tayar semua okey. Cat memang masih baik, masih cantik. Bahagian depan semua okey, lawa lagi. Okay, kita masih lagi bagi warranty setahun untuk engine, gearbox dengan suspension. Kereta bebas banjir, bebas accident. Bahagian dalam, okay, cantik, kemas, lawa lagi, tak ada koyak, tak ada calar. Bahagian depan pun sama, cushion masih baik, cantik, lawa lagi, dashboard, panel depan, steering memang masih baik, masih lawa Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat beli PM, phone number saya kat atas. Thank you so much. Nissan Terna XL 2.0 Auto tahun 2014. Harga cash kita nak offer 30,800 sahaja. Nak loan pun boleh lagi guys. Bulanan sendah 500 plus ikat 9 tahun. Cat, okay, mari kita tengok condition luaran. Cat dia, okay, kita tengok masih cantik, masih lawa lagi. Tayar bunga pun okey. Tengok masih boleh pakai. Okay. Bahagian depan lampu memang masih cantik, masih lawa lagi. Nak loan boleh lagi, ikat 9 tahun bulanan pun 500 plus sahaja. Okay, berminat boleh datang kedai saya untuk test drive. Kereta bebas banjir, bebas accident. Okay, bahagian dalam memang cantik, lawa lagi, kemas, full leather seat. Bahagian depan pun sama, cushion masih baik, cantik, tak ada koyak, tak ada yang calar. Kilometer 85,000 kilometer sahaja. Bahagian dalaman memang masih mantap lagi. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat beli PM, phone number saya kat atas. Thank you so much. Nissan Navara NP300 2.5 Auto tahun 2018. Harga cash 59,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan bulanan serendah 800 plus ikat 9 tahun. Okay. Kereta ni boleh loan juga guys harga loan tak sama dengan harga cash Okay, harga cash murah, harga loan akan jadi mahal sikit. Condition luaran cat memang masih cantik, masih lawa lagi. Tahun pun tahun baru 2018, tahun baru sikit guys. Okay, ni bahagian belakang semua dah ada ni. Okay, dia dah pasang bahagian belakang guys, kat atas semua tutup. Okay, kereta ni bebas banjir, bebas accident. Bahagian dalaman cushion masih lawa, masih cantik, masih kemas lagi. Jom kita tengok bahagian depan. Bahagian depan pun sama, cushion okey, masih baik. Panel depan, dashboard depan semua okey. Kilometer saya boleh tengok 136,000 kilometer sahaja. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat boleh PM, phone number saya kat atas. Thank you so much. Pro 2 Myvi SE 1.5 Auto tahun 2011. Harga cash kita nak offer 19,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan bulanan sendah 400 plus ikat 4 tahun. Okay.
Sorry, ikat 6 tahun guys. Okay. Condition cat masih baik, masih cantik, masih lawa. Kita tengok tayar pun okey, masih baik lagi. Yang depan pun masih boleh pakai. Lampu depan masih baik, masih okey. Overall cat memang masih cantik, masih lawa lagi. Kereta ni bebas pancing, bebas accident. Bahagian dalam, okey, inilah dia bahagian dalam. Cushion masih okey, tak ada koyak, tak ada calar, masih mantap, masih cantik, masih lawa lagi. Bahagian depan, cushion pun okey, tak ada koyak, tak ada calar. Dashboard, panel depan, steering memang masih lawa, masih cantik. Engine, gearbox, suspension masih okey. Kalau nak beli PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Toyota Hilux 4x4 2.8 auto tahun 2017. Kereta masih cantik lagi. Condition semua okey lagi, tak ada masalah. Kereta ni boleh loan bank, loan kredit dan loan kedai. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tetap kereta, boleh test drive. Kereta ni accident free, boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik lagi, leather seat. Kereta ni guna push start button. Aircon semua okey lagi. Aircon sejuk. Mercedes-Benz C250 CGI Avantgarde 1.8 auto tahun 2011, harga cash 26,800 sahaja. Kereta ni hanya boleh beli cash dengan loan kedai sahaja guys. Tengok color dia, color putih. Masih cantik lagi cat dia, masih lawa lagi. Okay, tayar tengok masih cantik, masih lawa. Tengok lampu depan semua okey, masih baik lagi. Okay, dengan tepi sini pun okey, masih cantik. Kereta ni bebas banjir, bebas accident. Okay, let's go kita tengok bahagian dalam. Bahagian dalaman dia macam ni. Cushion dia masih okey lagi. Kita tengok tak ada koyak, tak ada calar. Masih baik lagi. Bahagian dalaman dia memang nampak kemas. Okey, yang bahagian depan, cushion masih baik lagi. Tak ada koyak, tak ada calar. Panel depan dia macam ni masih okey, masih berfungsi dengan baik. Kilometer saya boleh tengok kat sini 238,000 kilometer sahaja. Engine, gearbox, suspension masih okey. Berminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Honda Civic E-Spec 1.5 auto tahun 2000. Okay, 2022. Okay, harga cash 99,800 sahaja. Kereta ni masih juga boleh buat loan. Bulanan serendah 1,300 plus ikat 9 tahun. Color silver. Cat memang masih cantik, masih molek lagi. Okay, tayar bahagian belakang saya check. Memang cantik. Okay, bahagian depan pun sama cantik. Tayar masih cantik. Bahagian depan lampu semua masih baik lagi guys. Kondisi luaran memang masih terbaik lagi. Harga pun tahun pun tahun baru lagi guys, tahun 2022. Okey, Honda Civic Turbo. Okey, kereta ni bebas pancir, bebas accident. Okey, bahagian dalaman. Okey, macam ni. Itu cushion lawa, cantik, condition macam baru lagi guys. Cushion dia bahagian dalaman memang kemas.
Bahagian depan pun sama, cushion masih baik lagi. Okay, panel depan dia macam ni. Okay, panel depan dashboard semua masih okay, masih lawa, masih berfungsi dengan baik lagi guys. Engine, gearbox, suspension masih okay. Peminat boleh PM phone number saya kat atas. Thank you so much. Halo, selamat pagi semua. Okey, ini ada merekomen satu kereta. Inilah Honda Accord 2.0 Auto VTIL tahun 2011. Okey, kereta baru masuk. Masih lagi okey, cantik ya. Limit condition engine, gearbox sama suspension kita sudah test semua. Masih ada condition yang cantik lagi. Condition cat semua lagi okey ya. Lampu semua pun okey, cantik lagi. Kalau ada minat kita boleh datang ke saya tengok nanti okey. Honda Accord ni boleh buat loan kedai atau cash ya. Kereta okey, cantik. You boleh datang ke saya tengok kereta test. Kita bincang pasal loan atau cash ya. Okey, ni lampu depannya okey, cantik lagi. Salon depan semua pun okey. Lagi bawah sini ada spotlight. Okey, ini lebih layar dengan grip. Okey lagi. Alright, kita konsep dalam. Konsep dalam dia pun masih lagi okey, cantik okey. Di function semua okey, tak ada masalah. Aircon sejuk radio okey. Dashboard pun okey, cantik. Steering pun okey lagi. Alright, seat full leather seat okey. Agak tak ini test contoh. Seat pun okey lagi. Okey, kereta belakang. Okey, seat belakang ya. Sama juga okey, cantik lagi. Lagi belakang sini ada ikon. Okey, depannya macam ni. Kalau minat boleh datang ke saya tengok. Thank you. Volkswagen Passat CC TSI 1.8 Auto tahun 2011. Kereta masih cantik lagi. Condition semua okey lagi, tak ada masalah. Kereta ni hanya boleh loan kredit dan loan kedai sahaja. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tetap kereta. Boleh test drive. Kereta ni accident free. Boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Kereta ni ada sunroof. Dalam masih cantik lagi, leather seat. Kereta ni guna push start button, ada pedal shift, aircon semua okey lagi. Aircon sejuk. Was BMW 530e Sportline Performance 2.0 Auto tahun 2018. Kereta dah cantik, cat dah baru, condition semua okey lagi, tak ada masalah. Kereta ni boleh loan bank, loan kredit dan loan kedai. Kalau nak beli cash pun boleh. Kalau berminat boleh datang kedai, tetap kereta, boleh test drive. Kereta ni accident free, boleh jalan jauh, tak ada masalah. Jom kita tengok bahagian dalam. Dalam masih cantik lagi, leather seat. Kereta ni guna push start button, ada pedal shift, aircon semua okey lagi, aircon sejuk. Halo guys. Bersua lagi kita untuk kereta harga cash termurah di pasaran Johor Bahru. Okey, tadi saya dah review beberapa buah kenderaan. Okey, dia punya condition kereta dalaman luaran memang masih cantik, masih mantap lagi guys. Okey, saya ada lebih 500 buah kenderaan dekat kedai. So siapa yang nak beli cash boleh, nak buat loan pun boleh. Okay, nama bermasalah Sikris, Sitos, Blacklist pun boleh saya bantu. AKPK tak ada lesen pun boleh saya bantu, tak ada masalah. Okay, kedai saya dekat Desa Jaya, Johor Bahru, tak jauh daripada IKEA Temprau. Satu lagi kedai saya dekat Johor Jaya, Johor Bahru. Siapa nak check in kereta pun boleh, tak ada masalah guys. Apa-apa kereta boleh check in dekat kedai kita. Kita pun ada menyediakan loan kedai jugalah. Saudara, apa sahaja yang anda lakukan, buruk ke, baik ke, bagi orang lain, akan sentiasa ada ruang untuk mencerca anda.
fikirkan saudara.